Podcast. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita di dalam rancangan podcast. Okey, kali ini podcast kita bersama dengan Dreamers Production. Betul kan? Okey. Untuk episod kali ini kita akan menyelami dan pengalaman di sebalik tabir bagaimana mereka menguruskan Glow Up with Elianto, khususnya daripada perspektif assistant event manager dan assistant production manager. Apa lagi kita tunggu? Jom kita mulakan dengan sesi perkenalan dahulu. Okey, sebelum kita yapping banyak perkara, okey, boleh tak kita nak awak berdua memperkenalkan diri dulu? 3, 4. Hello semua, nama saya Muhammad Faris Daniel. Saya merupakan Assistant Event Manager di bawah program Glow Up at Elianto, dan saya bertanggungjawab untuk membantu event manager merancang, menyelaraskan dan melaksanakan program. Okey, awak pula. Dan saya, Atira Bintul Azrin, merupakan Assistant Production Manager dan membantu Production Manager dalam menyelaraskan dan melaksanakan event Glow Up with Elianto. Okey, sesi suai kenal sudah. Okey, kita nak tanyalah soalan yang berikutnya kan. Elianto ini apa? Macam mana awak boleh kenal dengan Elianto? Pernah tak awak menggunakan barangan Elianto itu tersendiri? Dan boleh tak bagi feedback sikit barangan Elianto ni? 3, 4. Okay, Elianto ni semua dah tahu kan. Elianto ni merupakan salah satu jenama kecantikan lokal Malaysia yang terkenal dalam kalangan anak muda itu sendiri, kerana dia banyak jual alat kecantikan, barangan mandi, body mist, minyak wangi. And then saya juga pernah pakai jenama ni dulu, iaitu saya pernah pakai dia punya tu body mist biru yang ada tulisan coconut. Tu sangat wangi. Saya pernah pakai masa sekolah menengah dulu, dan rakan-rakan saya pun pakai. Bau dia sangat sesuai untuk lelaki, dan bau dia tak manly sangat, sweet manly, boleh macam tu. Okey, awak pula macam mana? 3, 4. Saya kenal produk Elianto ni pula dari family saya sendiri, iaitu kakak saya, sebab menggunakan produk makeup, iaitu macam foundation lah. Disebabkan foundation tu dia punya bila pakai tu cantik tau. Dan juga dia punya harga murah. Oh, faham. Dari situlah awak kenal dengan Elianto ini. Okay, next question. Kenapa Elianto? Kenapa bukan jenama lain? Banyak lagi jenama lokal di Malaysia. Why and why Elianto kan? Okay, 3, 4. Okay, sebenarnya objektif program yang ingin kami jalankan iaitu self-improvement, kecantikan dan keyakinan diri sendiri sebenarnya, dan juga objektif kami ni sama dengan Elianto. And then target audience kami sebenarnya siswa-siswi, anak-anak muda, dan kami tahu dan buat research yang kami tahu yang Elianto ni merupakan salah satu produk kecantikan lokal Malaysia yang sangat terkenal dengan dalam kalangan anak-anak muda masa kini. So itu membuatkan mudahlah untuk kita orang cari audience. Okey, faham. Okey, awak pernah mengupas tentang tujuan utama Glow Up with Elianto ini diadakan kan? So kita next question. Bagaimana anda bekerjasama dengan PM dan EM awak sepanjang persiapan event ini berlangsung? Sepanjang persiapan event ini. Sebenarnya bagi saya bekerjasama dengan EM iaitu banyak berdasarkan keputusan. Sebagai EM, kami kena buat banyak keputusan untuk menentukan bagaimana flow acara, bagaimana tentatif dan bagaimana acara itu akan berlangsung. So banyak perbincangan antara saya dengan EM berkenaan perkara tersebut. Dan saya juga lebih kurang sama dengan Faris. Tetapi hanya berdasarkan production lah, bagaimana dalam membuat keputusan dalam logistik, teknikal, akan refer kepada Okey, faham. Okey, pada pendapat awak berdua kan, sejauh mana peranan AEM dan APM ni penting sangat? Apa jadi dengan event kita ni kalau awak berdua tak ada? Apa jadi cerita-cerita? 3, 4.
Okay. Ah. Okay, so kan peranan AEM ni dia banyak dalam membuat keputusan. Ya. Kami yang akan vision macam mana event tu akan berlaku. Faham. Yang akan ada flow. Ni macam mana, itu macam mana. So saya rasa dengan wujudnya seorang membuat keputusan dalam satu event, kita boleh melaksanakan event tu smoothly. So satu membuat keputusan itu sangatlah penting. Cuba bayangkan, dia nak buat keputusan, dia nak buat keputusan. Semua nak buat keputusan. Ya, betul. Macam mana kita nak jalankan benda tu semua? Ya, Dia banyak kecanggahan. So AEM tu sangatlah penting dalam event. Untuk APM pula, apa pentingnya APM ni? Untuk APM pula, dia sebagai orang tengah tau antara ketua dan kru. Jadi susah kalau macam Faris kata ni, susah kalau contoh banyak-banyak kru nak buat keputusan. Takkan PM tu berserabut, berselerak gitu. Nak tentukan mana satu yang dia keputusan lah yang dia nak. Okay, faham. Okay, next question. Job scope sudah. Kita nak tanya pula cabaran, kerjasama dan pengalaman awak berdua setakat ini. Perkara yang paling mencabar bila jadi AAM dan APM ni. 3-4. Okay, perkara yang paling mencabar tu sebenarnya setiap kita orang buat keputusan, kita manusia kita ada juga keputusan kita yang salah. Betul. So itu merupakan cabaran yang paling besar. And then one more, cabaran yang selalu akan dihadapi oleh orang itu ialah cabaran komunikasi. Komunikasi dengan DM sangat lancar, bagus. Tapi komunikasi dengan department-department lain tu kita perlu berikan penerangan yang sangat terang. Yang terang lagi bersuluh supaya dia orang faham. So saya sebagai orang yang saya tak suka suruh orang buat kerja. Tapi sebagai AEM saya kena suruh orang buat kerja. Tu yang cabaran utama yang paling susah saya nak buat. People pleaser, 3-4. Yes. Kamu pula. Bagi saya cabaran bekerjasama dengan department-department lain lah. Disebabkan kita ni tak dapat lagi. Nak suruh diorang bekerja tu susah sikit lah. Nak bagi macam tugasan ini tu. Faham. Okay, macam kita tahulah, kita kan collab dengan pelajar semester 4 dan semester 1 diploma pengurusan seni. Dan pelajar semester 4 juga ada APM dan AEM tersendiri. Bagaimana cara anda bekerjasama dengan mereka? Kita pun nak tahu juga mereka ada input daripada mereka ke macam mana ke 3-4. Sebenarnya saya sebagai pelajar semester 1 yang tak tahu bagaimana management itu berjalan, bagaimana benda ni kerja, dan program pertama saya dah dapat AEM yang saya perlu menentukan keputusan dan vision program tu sendiri. Saya rasa sangat susah. Dengan adanya AEM dari Team Production iaitu Isabel, thank you so much. I glad to get her as my senior as AEM. Dia banyak bagi tunjuk ajar. At first saya tak tahu nak buat tentative, saya tak tahu nak buat gancat, masa kalender dia lah yang ajar. Dan yang paling saya suka dia sebut ialah kita buat sama-sama je. Dia sangat comel weh. Dan saya glad untuk dapat dia sebagai mentor saya sendiri. Janji suka. Okay, lepas ni kita suruh dia buat tentative 5 minit, tengok mampu ke tidak. Okay, InsyaAllah. Sambung. Okay, para penonton, tipulah kan sepanjang kita punya proses pre-event ni, tiada salah faham antara ahli produksi sesama sendiri. Tipu, itu perkara tipu kalau tak ada masalah. Betul. Okay, saya nak tanya pada awak berdua, pernah tak berlakunya salah faham atau masalah komunikasi antara ahli produksi anda sendiri kan, dan bagaimana cara awak menyelesaikan masalah tersebut? 3-4. Okay, sebagai seorang AEM yang kita orang perlu fikir keputusan macam mana kita nak buat benda ni, dan kita perlu buat keputusan tu secara bernas. So disebabkan program Elianto ni kita have a collaboration with Technical Production. Kita ada 2 AEM itu sendiri. So
Tapi kita ada 2 event, kita kena ada keputusan untuk satu event saja. So cara saya dan Isabel untuk mendapat keputusan tu ialah dia bangkitkan idea dan saya bangkitkan idea. So kita akan gabung idea tu. Kita akan cari apa idea yang sangat bernas untuk kita keluarkan, untuk kita menjadikan keputusan akhir untuk event tu. So itulah merupakan cara lah kita orang untuk berkomunikasi dan mengelakkan salah faham lah. Faham. Kalau kamu pula? Bagi saya pula, kalau nak menyelesaikan masalah tu memang akan selesaikan secepat yang mungkin lah, untuk elakkan benda tu berlaku lagi jauh. Okay, faham. Okay, next question. Sayangnya para penonton, kita berada di segmen akhir, iaitu segmen penutup. Ya, betul. Tak apa, nanti kita buat lagi, okay? Okay. Next question. Apa pengalaman paling berharga sepanjang awak terlibat dengan event ini? Dan apakah perkara yang baru anda pelajari ketika menjadi APM dan AEM? Okay, belajar. Sebenarnya saya banyak belajar dari program ni. Daripada program ni dengan kerjasama antara Iklis dan Dreamer, saya sangat banyak belajar. Sebab saya pula baru, saya masih satu, dan saya banyak belajar dari segi pengurusan dan membuat keputusan dalam acara itu sendiri. Bagaimana kita buat flow, kita buat cue sheet. Dan saya bilang balik tentatif, saya sangat suka sebab ni buat tentatif ni senang je. Cuma saya tak pernah buat, saya rasa pertama tu sangat susah. Dan itulah benda saya glad sangat boleh belajar. And then saya belajar buat Gantt chart, master calendar. Dan saya belajar juga macam mana koordinasi dan komunikasi antara jawatan kuasa tinggi, Hal Kansel dan juga Departemen Bawah dan kami sebagai pendengar dan menghasilkan keputusan. Faham. Itu dari segi AEM lah. Kalau dari segi APM pula, apa yang awak telah mempelajari dan apa pengalaman paling berharga sangat sepanjang awak jadi sepanjang event ni? 3-4. Pengalaman yang paling berharga memang bekerjasama dengan Eclipse Production lah. Mereka mengenalkan saya dengan event yang kami buat ni lah, event besar. Jadi dari situ saya dapat belajar cara menguruskan event dengan lagi mendalam. Faham. Okay. Good answer. Okay, kita akan tanya soalan yang seterusnya. Oh, lagi? Soalan yang terakhir. Okay. Soalan yang terakhir. Apakah nasihat anda kepada rakan-rakan anda yang ingin mencuba menceburi jawatan AEM dan APM ini? Okay. Nasihat dia senang saja, iaitu clear communication. Clear communication is very important. Betul. Kenapa? Sebab dalam AEM ni kita menghasilkan keputusan tu bukan seharusnya keputusan kita itu akan approve. Betul. Kita kena tanya High Council, kita kena tanya EM juga, adakah keputusan ni bagus atau ada keputusan lain. So kalau kita ada miscommunication antara satu sama lain tu, dia akan dia akan memberi kesan, memberi impak yang besar. Dan juga dalam waktu kita tak boleh dictate setiap keputusan tu. Kita kena berbincang dengan lain, adakah ni bagus, adakah ni tak bagus, apa yang kita boleh perbaiki. Itu saja. Kiranya kita dalam konsep apa-apa membuat keputusan, kita perlu ada develop dan analisis. Betul. Betul. Okay, kalau kamu pula? Untuk saya, Ya, betul tu. Apa nasihat kepada kawan anda yang ingin cuba menceburi jawatan APM ni? untuk saya, kuatkan mental lah. Kuatkan mental dan fizikal. Sebab dalam jadi ketua ni, dia kena bekerja dalam tekanan. Ya, betul tu. Okey lah. Masa pun dah mencemburui kita.
So saya nak ucapkan terima kasih atas perkongsian yang sangat bermakna daripada pihak AEM dan APM dari program Elianto inilah. Semoga perbualan ini dapat memberi gambaran jelas tentang peranan penting di sebalik tabir event Glow Up with Elianto. Saya Khairul Azmi, terima kasih kerana menonton dan mendengar. Jangan lupa nantikan podcast kita setiap hari Jumaat jam 5 petang. Jumpa lagi episod seterusnya. Assalamualaikum. Bye. Bye.